Lelaki ni semua orang gelak kan. Sekarang orang sanggup bayar mahal untuk dia menconteng. Dulu lukis dinding rumah je, sekarang Lamborghini, Brabus, Skyline, semua ada bedal. Zamir budak kampung kerja kampung, tapi ada satu benda yang dia kaya, kreativiti. Dari kecil tangan dia tak boleh duduk diam. Orang lain nampak dinding putih, dia nampak cantik boh conteng dinding ni. Orang lain nampak pintu buruk, dia nampak ini barang art berat boh. Siang kerja macam orang biasa, tapi malam dia dengan dunia dia sendiri. Baru cat, spray, benda ni semua lebih penting daripada tidur dia. Orang lain layan Netflix, dia layan tutorial kat TikTok. Orang lain lepak mamak, dia melepak depan dinding. Saing-saing semua gelak. Zamir mau buat gapo gini? Melukis boleh boh mu makan ke? Tapi Zamir dia dok berhenti weh. Dinding rumah dia penuh dengan karya. Dia tak kisah orang cakap apa. Satu hari dia post dekat sosial media, orang tengok, orang suka, view meningkat berjuta-juta. Sampai satu hari TV3 call nak buat liputan rumah kayu yang dia transform. Dari usang kayu jadi masterpiece. Dari kosong usang jadi location art berat di Cendering, Terengganu. Zamir bijak bawa nama dia. Kalau dia stay dalam zon selesa, dia akan tenggelam. Orang tak nampak lagi dia sebagai budak kampung. Zamir pen brush bukan sekadar nama, tapi revolusi seni zaman moden. Dulu time PKP dia hanya conteng dinding, sekarang brand besar cari dia. Passion tanpa disiplin ibarat basuh motor tanpa sabun. Cat motor jadi kusam, kesat tak naik seri. Asyik ada V2 V3, setiap minggu jadi rajin basuh motor sendiri. V2 wash wet, buih tebal buat color naik cat berseri. V3 water coating, protect cat dari panas hujan dengan kesan berkilat tahap HD. Bantu support aku beli 2 barang basuh motor ni, untuk aku semangat nak buat lagi video macam ni.